Saya tak ada apa pun maklumat yang menjurus ke arah ini, sebab maklumat ni sekarang ni sedia maklum lah. Banyaknya bergantung pada parti kumpulan masing-masing. Tapi malangnya bagi saya sekarang ni memanglah walaupun saya rasa terpinggir dalam parti MCA, tapi saya terus berusaha. Walaupun tak ada maklumat, tapi saya tetap berusaha gigih. Tak pernah saya patah semangat. Dan saya memang belum pasti lagi lah ada atau tidak. Saya pun kedengaran juga pelbagai desas-desus, baik dari kalangan media maupun dari kalangan orang parti, orang politik. Peniaga pun turut sibuk juga, Tapi desas-desus tu memanglah mungkin ada yang sahih, ada yang tidak. Namun demikian, setakat ini memanglah saya bersikap terbuka. Saya hanya sekadar menawarkan diri saya supaya dapat terus berkhidmat. Itu aja. Sejak 2-3 tahun yang lepas, bila ada pihak dalam parti yang mengungkitkan kenapa tidak saya digantikan, dipandan. Itu yang saya cakap. Tapi saya tak sangkalah ni ungkapan saya tu pun ditok tambah, diputar belit dengan banyak lagi yang ditakrifkan sebagai ugutan terhadap ni pihak parti. Sebenarnya itu tak wujud, tak timbul langsung. Dan setakat ini memanglah saya pun tak tahu sama ada saya dapat dicalonkan atau tidak. Tapi sekurang-kurangnya saya dah cubalah menenangkan ni penyokong saya, menenangkan penyokong saya, bukan saja orang Cina, orang Melayu pun ramai juga yang soal tu. Hingga larut malam, ni masih ada lagi SMS dan juga ni panggilan. Dan saya memanglah saya memang harap sangatlah ni pengurusi BN kita yang juga Perdana Menteri dapat mengumumkan ni pencalonan ni dalam masa yang terdekat, dan seterusnya mengikiskanlah pelbagai desas-desus yang saya nampak ada yang cukup tak membina di kalangan rakyat, di kalangan penyokong. Dan saya benar tak nak juga ni pihak pembangkang ni mereka ni memanglah cuba nak menangguk dalam air keruh. Ini memang dijangka, Tapi bagi saya tak lobby, saya tak buat kacau pun, tak buat hal pun. Saya tak juga cakap garang orang kata. Semua ni saya tak buat. Yang pengikut saya pun tahu juga, setiap hari saya kerja saja, siang malam. Bukan kerana menjelang pilihan raya barulah kerja. Itu pun raya Cina pun saya buat macam ni. Raya Aidilfitri pun macam ni juga. Jadi orang katalah workaholic, tapi itu memanglah sifat gaya hidup saya lah.